Apakah hukumnya orang yang mencuit bila dia nak jadi makmum? Bila kita sedang solat, seorang yang datang tu nak jadi makmum kita. Tidak disuruh kita cuit orang kalau jadi makmum. Maka ulama kata bila kita cuit hukumnya haram. Apa sebab haram? Sebab kita mengganggu orang yang sedang semayang, dan perbuatan kita itu tidak disuruh. Ada pun orang yang batal kita boleh cuit. Tok imam dia keluar, dia cari kain, dia cari. Kita cuit dia dah haram. Sebab apa? Sebab kita cuit dia semayang lagi. Kain cari, tidak ingat, keluar dalam tak bakar. Dia bakar kain plekat. Cari dah besar mana, dia besar pinggang, lubang punggung. Nampak? Jadi puing nampak kat belakang. Jadi semayang ni sah dah. Jadi kita cuit, dia panggil ganggu dak orang semayang. Dak apa pasal semayang ni dak pakar kawan dah. Nah, ni orang tengah semayang pergi cuit. Siapa suruh? Tak ada. Hak Nabi suruh, kita pergi sah penuh depan. Faham? Situ cuit. Sah penuh depan, jangan semayang seorang belakang. Nah, kita pergi duduk kat belakang orang. Allahu Akbar dan cuit. Orang yang kena cuit undur ke belakang, dia akan jadi dua orang. Bila dua orang, dia panggil satu saf, tidak makruh. Faham? Dan orang yang kena cuit, jangan hak tekan nak cuit, jangan duduk belakang, duduk tepi hak kita cuit. Kalau duduk belakang ni diundur, beruduk kapok dengan kita. Faham tak? Ni kena kabar belaka dah set ni. Dan orang tukang kena cuit pula boleh tengok belakang. Kadang-kadang cuit-cuit tak nampak benda. Cuit tapi tengok ada orang. Molek undur-undur seorang gitu. Tu ke apa? Hak tukang cuit pula jangan masuk dalam sah, marah dia orang. Dia cuit, hak tu undur, dia pergi masuk. Tak.